Aku kat luar sikit kot, kat 10 meter kot. Ha. Baru cakap Tebal pipi ni. Kenapa lah? Oh tu lah. Oi, tak ada, jangan cakap macam tu. Oh, dia kena keluar sikit. Alhamdulillah guys. Boleh tahan lah. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Oh, hari ni aku berada dekat Siling guys. Sekejap aku tengah basuh. Parking bawah pokok macam ni lah. Penuh dengan daun-daun dan juga. Basuh dulu kejap Dia tak licin guys. Keluar balik. Okay guys, selamat pagi. Aku hari ni berada dekat Pantai Siling. Aku bersama dengan Cikgu Zimi. Aku bersama dengan Cikgu Yamin, Daus dan juga ada 3 IB dekat sini. So hari ni puasa masih dalam keadaan Ramadan yang ke-22 tak salah aku macam tu lah. So aku keluar sekejap ni dalam pukul 12 aku naik lah macam tu. Aku dah janji dengan Daud pukul 12 naik. So aku ini pukul 12 je lah. Okay, itu saja guys. Aku tak nak cakap lama-lama guys. Macam biasa hari ni aku bawa kayak model airbag daripada kedai kayak Fishing Melaka. Korang kalau dapatkan kayak boleh datang kedai kayak Fishing Melaka dekat Jalan Tokudu berseberangan dengan Petronas. Itu saja. Okay, mau kita memancing. Angin-angin kan nampak macam ada barat-barat sikit ni, tapi tak tahulah. Aku harap ada insyaAllah ada manis-manis sikit lah. Doakan untuk sahabat saya juga yang kayak, budak kayak juga, budak IB. Okay guys, jom. Dah 10.9. Aku nak tengok dia ni. Aduh, 10.9 dah. Malah aku nak bergaduh-gaduh dengan ni, apa nama, dengan dia. Alah, agak lama. Kau nak ke? Kau nak ke? Nak dapat gelama siwak tu. Strike. Tebal pipi. Alhamdulillah, first strike of the day guys. Alhamdulillah. Syukur. Dah lah, cukup lah. Kena tepi je. Dah. First strike of the day guys. Itulah dia punya mengelupur nak. Alhamdulillah, syukur. Tebal pipi guys, tebal pipi. Spot yang tadi tu. Tebal pipi. Aku kat luar sikit kot, kat 10 meter kot. Baru cakap tebal pipi ni. Kenapa lah? Tu lah. Tak ada, jangan cakap macam tu. Dia kena keluar sikit. Alhamdulillah guys.
Boleh tahan lah. Alhamdulillah. Luar sikit. Ya guys, tebal pipi guys. Sekejap mam. Aku kena buka mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tebal pipi. Dekat luar-luar je. Duduk dekat luar-luar je. Indikator dah ada kelama ada ikan kan? Adalah dia cari ada. Alah, sangkut. Set. Aku nak sangkut. Aku nak sangkut. Alah, lucut. Allah, aku nak sangkut. Aduh. Wah, makan lembut. Allah, subhanallah. Kasar tu. Aduh, aku nak sangkut. Alah, sangkut. Aku cakap. Aduh. Dia datanglah. Buat tebu. Ada. Kena hak. Aku tak on kamera baru ni. Track. Sorry guys, strike off kamera guys. Aduh. Aku pun tukar bateri. Dia makan atas air ni. Mata tak kena macam mana ni. Ada atas air guys. Ya Allah. Aku tengah garau dia makan guys. Sorry guys, betul. Si man. Mengarau baru dia dapat. Mana rezeki guys. Dia makan ni, dia makan udang dalam mulut dari udang. Sorry guys, aku tertutup pula. Sebab aku dapat ikan tadi tu. Sekut, patutlah garang. Garang guys.
Dah tengok dia punya melupu kau tengok ha. Boleh kena mata. Guys, dah 11.30 guys. Aku ingat aku mudik kat dagat dulu. Aku ingat pukul 12 nanti aku naik dagat ni. Oh. Dah. Harap ada ekor 2 ekor lagi lah. Tapi itulah susah lah. Air dah nak start surut. Ada susah sikit. So aku betul-betul dekat dagat dulu. Aku betul area di sini dulu. Lepas tu aku terus balik. Nanti aku update lah hasil aku guys ha. Okay guys ha. Ada. Milik kau. Ni apa ni? Tahu? Alah, lucut. Aku rasa ni apa ni? Tak ada. Oh, baby jenaha. Ingat lucut. Ada. Ada tak apa. Kita kutip pelan-pelan. Ada. Okey lah. Aduh, sakitnya. Kena. Balik dulu guys ha. Dah 12 lebih. 12.30 kena balik. Air cantik, tak ada arus. Tapi tu angin. Kadang-kadang suka-suka dia nak masuk utara. Kadang-kadang suka-suka dia nak masuk timur balik. Tak tahu guys ha. Apa-apa nanti aku update dekat dagat ni. Okay ya. Dia kasar. Kasar. Okay guys, aku dah balik guys. Macam biasa aku dengan Daus. Si Zul dah naik. Ini semalam dia gasak semalam. Aduh. Hari tak ada balik ah. Ada tak ada balik. Kau ingat apa ikan tu duduk situ. Esok pun ada lagi. Tak ada, jangan tak ada mananya. Malam pun tak sengaja dia terlepak kat situ. Okay guys, tu saja guys. Dah pukul 12 lebih. Aku memang hari ni memang half day je. Aku bulan puasa guys. Guys, inilah hasil aku guys, tak seberapa sebenarnya. Alhamdulillah lah buat lepas-lepas laut lepas raya ni guys. Okay, itu saja guys. Tambah lagi dalam 3-4 hari lagi seminggu ya. Seminggu lagi. Lagi seminggu lagi kita akan menyambut selamat hari raya guys. Penat guys, aku tak lagak hari ni belum puasa memang tak lagak. Itu pinggang aku sakit lah tu. Okay guys, itu saja guys. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sayang daripada Pantai Siring. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Maaf Zai batin daripada Dakzam Fishing. Okay, bye. Nak